Kelas kita semua sporting. Kelas kita yang yang support benda ni. Okay guys, hari ni kita orang officially jadi high school balik. No more 19. Jadi high school. 17. Tapi sekarang boleh make up lah, semua dah grow up lah. Dah boleh make up pergi sekolah, tak kena rampas dah. Okay, nanti sama upload lagi. Bye bye. Tutup kamera. Sebenarnya hari ni college kita orang ada buat macam macam hari pakai sekolah macam tu lah kan. Macam hari back to school lah macam tu. So kita orang dia tak ada pasangan pun, siapa nak pakai boleh pakai, tapi kelas kita orang majoriti semua pakai. So kita orang pakai. So inilah kita punya outfit hari ni. Rindu dulu korang. Rindu gila. Mengamuk. Okay, tu je kot. Tu je. Hari ni berapa bulan ni? Hari ni 9. 9 hari bulan 9 April 2025. Hari Selasa. Okay. Rabu. Hari Rabu. Okay, tu je. Bye bye. Afika in the house guys. Afika in the house. Bawa dia name tag guys. Name tag sikit, show sikit. Sangat belajar bermasalah. Bermasalah. Tulisannya tak ada, nama tak ada. Pakai baju PJ, dia tak ada PJ hari ni. Engkau pun sama. Hari ni tak ada koko rasanya. Hari ni Koko. anda ni Rabu. Kita lah ni salah. Korang Aduh. aku belajar sekolah. Bagus lah ni. Ini budak pelajar baik. Tengok kelas Mek Sifah. Semua sporting guys. Siapa nama awak? Nama saya Amani. Amani. Nama awak? Yaitu. Ini budak kelas ni busy lah. Ini budak-budak kelas busy. Atulah Fifah. Oh bukan. Nice. Boleh naik lah kot main, boleh naik. Boleh naik main. Lepas tu tidur dalam shower. Naik Alah cikgu Korang dia. dah habis ambil gambar dah main. Kenapa nak tahu bil dia Reality dia. nampak ada yang tak nampak. Aku baru nampak. Sorry. Ni best. Ada apa dia? Macam ni. Dia siap macam baju. Orang belakang. Aku dah kata biasa. Ya Allah. Teriaklah sekuat mana suara pasal kamera lah pula. Wah, dia muka dia dah masuk daripada tadi. Dah suka hati dia ni. Alamak, dah bergabung ni korang ni. Jom kita recreate. Dia tak gambar kita ke? Biasanya. Cepat. Pesan dia orang. Aku tak ada lagi dah dalam gambar ni. Saya. Dia memang kat mana-mana pun. Jom kita zoom ke seorang-seorang. Beautiful angel. Masuk. Dah sampai kisah masuk dah. Aku Sifah kena masuk. Sifah ingat?
Kata hujung macam ni. Macam ni tengok dah. Ya, saya ingat. Hanim. Jauh sikit. Jauh lagi. Jatuh panas. Okay, hari ni korang kita nak buat video cakap dekat masing-masing ni kawan-kawan saya ni. Cakap kat setiap orang lah. Aduh. Ya Allah. Okey. Aku harap kita semua stay kita semua stay together sampai SEM 4. Boleh tak? And then dapat 4 flat untuk outings. Bye. Korang macam awkward sikit. Sebenarnya walaupun aku tak banyak bercakap ataupun apa-apa, aku sayang korang sangat-sangat. Aku minta maaf kalau ada salah silap. Sebenarnya aku tak nak cakap apa dah. Aku tak ada dah. Okay. Saya Afiqah. Macam yang semua orang tahu, nama saya Afiqah. Nama saya Afiqah. Lepas tu untuk mula untuk Afifah lah. Tak tahulah saya nak kata apa Afifah. Good luck je lah kan kita. Semoga kita friend gitu. Lepas tu Izzata pun sama, semua kita friend gitu. Hani pun sama, Fel pun sama. Semualah sama-sama. Cakap banyak-banyak nanti korang ada yang menangis. Tudung aku ni. Panas lah hari ni. Lepas tu handphone ni dah panas lah. Tak tahulah, dia memang panas gila lah. Lepas tu tak ada apa lagi like pula lah PSPM final SEM 2, SEM 1 dah habis, tahniah. SEM 2 akan kunjung tiba, SEM 3, SEM 4 teruskan usaha. Walaupun kita nanti tak satu kelas, tapi just keep moving forward. Apa KMNS apa from good to great gitu. Okay, bye. Jauh sikit. Ada dengar? Hai. Nama saya Fel. Kok tak kenal. Tak tahu nak cakap apa. Semoga for flat SEM 2, SEM 3, SEM 4. Jangan gaduh-gaduh. Nanti kita kawan lagi tau SEM 3, SEM 4. Okay? Okay. Pinky promise. Okay, itu je. Bye. Dah. Sinilah. Weh, aku dah cakap dah tadi. Dia macam awkward. Apa? Okay. Okay, bye. Bye. Okay, korang tak ni kita ambil cheese start. Cantik tak kita orang? Cantik kan cheese? Dia all out dah korang. Korang kena contoh hidup. Tak jadi bunga. Okay, jom kita orang bawa pergi booth kita orang. Yeay. Hujung kat sana kecil gila. Ya Allah, saya tak apalah, bersyukur. Alhamdulillah ada. Dia merempat tengah jalan ni, payahlah juga Risau. Cantik lighting cantik. Lighting Sekejap biar saya tunjuk korang mana orang lain buat apa macam meriah tu, semangat raya. Cik, raya. Raya ke sebulan? Betul, raya sebulan. Okay, so jumpa korang nanti. Okay, bye. Assalamualaikum korang. Cakap. Nak cakap apa? Saya tak tahu nak cakap. Tadi sebenarnya nak cakap sebenarnya, tapi bila dia hulu mic dia tak nak cakap dah. Izzata, show kita kipas sikit. Tak lighting lah. Hello guys. Tunjuk kipas sikit. Kipas. Wah, kau. Ni first time saya pakai bawal dalam dalam tahun ni. Bila last pakai? Tak ingat. Cantik kan korang? Tak puji sikit makeup dia. Tak payah.
Nice. Sekejap, ada orang tengah membeli. Susah nak pegang kamera ada mic. Sebab tu lah, ada tengah membeli. Nampaklah gaya-gaya Melayu terakhir tengah membeli. Okay, minggu ni sebenarnya kita memang banyak gila event. Kalau korang nak tahu, hari Rabu kita orang ada tu. Ada apa yang Rabu? Rabu Kita ada apa? Camp ke? Bukan oh tak, kami kita pakai baju kelas yang video korang tengok tu. Hari ni jamuan raya. Lepas tu hari apa tak ada juga satu lagi tu. Tak ingat lah. Nanti korang tengok je lah. Mesti dah letak dah vlog tu dulu. Okay. So nanti Farah rakam lagi. Tak buat mulut. Nanti Farah rakam lagi apa-apa korang stay tune, okay? Bye.